Kalau tengok hak sebalik dengan Abdul Rahman bin Muljim, siapa dia? Nama dia seorang sahabat Nabi, nama Nuaiman, nama dia. Kalau tak silap saya, Nuaiman bin Qais Al-Ansari, gitu tak? Nuaiman ni si pemabuk. Orang yang paling nakal di dalam kalangan sahabat, dia nakal, bergurau, mabuk, duduk di dia. Masyhur di dalam sejarah, dia buat Nabi suka setahun. Nabi setahun duduk suka hadiah, nakal dia setahun. Bila Nabi ingat hadiah, suka. Duk ingat hadiah, suka. Setahun Nabi duduk suka. Sahabat bila sebut Nuaiman, pakai serenok suka lalu dah. Ya orang nakal. Nak dengar tak cerita nakal dia? Boleh buat kita buat nakal. Dia mabuk, Nabi katak. Nabi pukul. Nabi suruh sahabat katak. Sahabat tahu katak dah. Bila pergi igat dia mabuk, bagi depan Rasulullah, pakak kata, ya Allah, Allahumma al'anhu, ya Allah, laknatlah Nuaiman ni. Apa orang ni? Tak nak katak dah, katak minum. Tak ada jalan, laknatlah ya Allah, mapuhlah orang lagu ni. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu ana ibu bapa, la tal'anu. Rasulullah kata, jangan kamu semua laknat akan dia, mu jangan supah dia. Ni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan laknat, jangan minta Allah supah orang ni. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia ni orang kasih kepada Allah dan kasih pada Rasulullah. Walaupun dia si pemabuk, tetapi dia kasih kepada Allah dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan supah. Dia orang kasih pada Rasulullah. Ni ibu bapa boleh faham tak? Ni manhaj kita ahli sunnah wal jamaah. Faham tak? Boleh buat klik hak ni tak apa dah, biar hak tadi kau kira. Amo duk cedek banyak juga supaya Ustaz Mawardi. Kalau amo sore 2 jam, amo sore dah 2 jam. Panin nak potong biar di setengah jam tu tak tahu. Manhaj kita ahli sunnah mana? Jadi orang salafi dia kata, orang Wahabi kalau kasih ke Rasulullah kena taat, kena turut sunnah, tak boleh deraka lah baru kasih ke Rasulullah. Kita buat makhluk bina di atas kita kasih pada Rasulullah. Dia kata tak boleh buat makhluk kalau kasih turut sunnah nulah. Tinggal buat maksiat baru nama kasih. Dak kaedah ahli sunnah wal jamaah boleh beripung tak apa. Hati kasih tapi nak buat tak boleh, tak apa. Nak tanya semua ni, mengepek tak ketuk laki? Mengepek. Tapi kasih tak ketuk laki? Kalau tak laki atau kena ceram, jangan, abang, jangan. Abang ada semua mulut. Tapi mengepek semua. Gimana kita royak, kelik tengah malam. Mengepek tak tahu nak bercukup 20,000. Tahu tak 20,000 ke apa? 20,000. Orang betina tahu tak 20,000 ke apa? Tak tahu. Kalau tengok dengar Facebook saya tahu. Orang witiasat, pelas apa ni? Orang witiasat buat kaji. Orang betina dia kena berkecek 20,000 patah sehari. Itu 20,000. Orang jantan 8,000 je. Sebab tu orang jantan dia berkecek tak banyak. Orang betina dia berkecek banyak. Kalau kita klik betul lagi, dia duduk di rumah. Amor klik betul lagi. Tak nak jawab. Dia tak cukup 20,000 lagi. Ganolah mak kelik wabak. Tengah malam. Kata ceramah banyak orang. Banyak orang siapa ratik? Lah, tanya pula lah.
Pasal apa dulu? Tak harap nak jawab, kita nak cukup 20,000. Tak ada habis je koboi esok. Berat lagi kita. Itu sifat orang betina. Jadi, tak apa. Kita buat molek kerana kasih pada Nabi, walau kita tak semaya sunat tahajud seperti Nabi, walau kita tak puasa seperti Nabi, tak apa, kasih kita masih kasih tinggi kepada Nabi. Bila kasih pada Nabi, takkan Nabi kata almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu boleh duduk bersama dengan orang yang dia kasih. Nu'aiman ni daripada ahli syurga, Nabi kata. Sifat mabuk boleh masuk syurga. Kenapa? Karena hati dia tinggi kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nakal dia nakal. Dia tak masuk Madinah, malaikat dia beli barang wagi ke Nabi. Tu sifat dia. Habis tu dia mau kena beli barang sedekah ke baba banyak-banyak sikit. Nak masuk syurga. Nak pergi mah baba jangan tinggal, kena bawa barang. Ni orang Melayu. Orang Melayu dia kasih ke tok guru. Dia nak pergi, bila dia Madinah nak pergi jumpa Nabi, dia mesti buat pergi. Dia kasih pada Nabi. Tapi, mabuk. Dia beli barang semua buat pergi ke Nabi. Bila sudah buat pergi barang, ni Nabi saya hadiah kepada engkau. Nabi ambil. Nabi ambil. Sudah Nabi ambil, duduk sebentar, tuai barang turut lagi. Apa? Mana duit nak bayar? Dia beli tak bayar. Ya, Rasulullah bayar dia. Rasulullah kena bayar, apa Rasulullah makan? Rasulullah kata tadi mengkata hadiah kepada aku. Itulah aku beli kerana kasih nak Rasulullah ingat Rasulullah nak makan, nak ke Rasulullah makan. Rasulullah kena bayar, hamba tak ada duit. Rasulullah bayarlah duit bagi dia. Nakal tak nakal dia. Dia beli pakai tak bayar. Satu ketika dia pergi berjalan, Abu Bakar, dia ada nama seorang tu, nama Sulaid, nama dia. Sulaid ni di dalam berjalan dia orang juru nak makan apa dia kena berilah. Dia lapar, dia minta Sulaid tu, mana waktu bik makan ni saya nak makan. Sulaid kata tak leh, aku tak boleh, kena Abu Bakar ada sekali baru boleh makan. Dia orang juru Hamas makan. Dia pun lapar, dia marah. Nanti aku nak buat wimu kena sekali. Ya dah. Dia pergi temu dengan orang Arab hak le kampung. Dia kata, aku ada hamba seorang, aku nak jual hamba. Hak demo nak dak? Orang Arab bila nak jual hamba, dia nak selalu dia nak cari hamba untuk buat hamba. Tapi kena ingat, hamba ni dia kata, bila aku nak jual, dia jenis ada kecek banyak sikit. Bila nak jual, dia royak kata, tak, aku bukan hamba, aku anak saudara dia. Dia jawab aku tu, nak ke tak sih? Ikut mu lah, kali dia kata itu mu tak sih pun tak apa. Tapi dia hamba aku cirak lah, tapi dia kecek lagu tu budak ni. Dia royak lagu tu. Dia. Orang tu mari nak beli. Dia pun jual. Ni hamba-hamba. Belilah 10 ekor uta dia jual harga. Jual sahain dia, dia jual sahain dia. Orang tu kata, tak, aku bukan saya, aku anak saudara dia, dia kata. Orang tu dia dengar dah, dia kata, budak ni bohong ni, dia kata. Pakai bayar, pakai ikat tekak lagi. Abu Bakar sekelik mari, tahu cerita. Kena jual di Nu'aiman dah lah, kena jual di Nu'aiman. Nu'aiman ni nakal sungguh. Abu Bakar pergi jumpa dengan Fok ni, dia kata, orang berjual tu berketuk mulu, ni bukan hamba, ya orang nakal ya. Ambil kelik utah, Sayyidina Abu Bakar, utah kelik, ambil pelepah dia tu. Nya jual sahain boleh. Dia marah tak boleh makan ke dia sangat. Tu nakal, orang nakal. Ada orang pergi jumpa dengan Rasulullah. Tambah utah luar. Hidup kecek Rasulullah, nya semula utah. Nya semula utah orang mari tu, nya lari menusuk duk bawah rumah. Rasulullah cari jumpa. Cari jumpa.
Rasulullah tak marah dia. Rasulullah tahu orang nakal. Waktu Rasulullah suka siapa setahun waktu. Siapa setahun dia ingat cerita dia. Itulah Nuaiman nama dia. Tapi orang ni ahli syurga. Orang tamada aja. Tapi kerana apa? Kerana kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.